Hari ini topik yang akan kita bincangkan ialah bekas-bekas banduan yang akhirnya berjaya menjadi pemimpin sesebuah negara, baik menjadi Perdana Menteri atau menjadi Presiden. Yang pertama, seorang tokoh yang terkenal dari Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang dipenjarakan selama 30 tahun kerana menentang dasar apartheid. Dasar apartheid ini dasar yang melebihkan kaum kulit putih dan menindas golongan hitam di Afrika Selatan. Beliau akhirnya menjadi Presiden Afrika Selatan dari tahun 1994 hingga 1999. Yang kedua adalah tokoh yang terkenal dari India, Nehru, Jawaharlal Nehru, yang dipenjarakan beberapa kali kerana mengepalai gerakan menuntut kemerdekaan bagi India. Beliau kemudiannya berjaya memimpin negara untuk mendapatkan kemerdekaan dan menjadi Perdana Menteri yang pertama pada tahun 1947. Yang ketiga, negara jiran kita yang tak berapa jauh, yang sangat dekat dengan kita, I.R. Soekarno. Beliau adalah bapa kemerdekaan ataupun dipanggil pendiri negara Indonesia. Beliau dipenjarakan selama 7 kali dalam perjuangan untuk menuntut kemerdekaan Indonesia. Kemudiannya, beliau berjaya menjadi Presiden Indonesia yang pertama dari tahun 1945 hingga 1967. Kemudiannya, seorang tokoh gerakan kiri yang terkenal, Fidel Castro. Fidel Castro mengetuai gerakan untuk melawan diktator Jeneral Batista. Beliau mengepalai satu pemberontakan yang gagal pada awalnya, akhirnya dijatuhkan hukuman penjara. Akan tetapi revolusi kebangkitan rakyat di Cuba mengangkat Castro dan rakan-rakannya seperti Ernesto Che Guevara untuk memimpin negara itu. Kemudiannya Castro dilantik menjadi presiden pada tahun 1976 sehinggalah tahun 2008. Begitu lama sekali. Akhir sekali tokoh yang tidak asing, kerana Malaysia juga mempunyai seorang bekas banduan yang dilantik menjadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertama kali dipenjarakan pada tahun 1999 kerana dakwaan salah guna kuasa bagi menutup salah laku seksual yang dipertuduhkan kepadanya. Kemudiannya beliau dibebaskan pada tahun 2004. Pada tahun 2015, Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi dipenjarakan. Kali ini kerana dikatakan meliwat bekas pembantunya, Muhammad Saiful Buhari Azlan. Bagaimanapun pada 2018 apabila Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Dr. Mahathir Mohamad berjaya memenangi pilihan raya umum ke-14, Datuk Seri Anwar diberikan pengampunan diraja, dibebaskan dari penjara. Pada tahun 2002, selepas pilihan raya umum ke-15, selepas Parlimen tergantung, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya berjaya menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10.